Inilah view daripada tingkat 41. Okay, kita dah sampai. Tadi dah ambil kunci seperti yang telah diarahkan. Sekarang kita nak masuk ke dalam kita punya penthouse. Satu dua. Ada dua. So kat ni tadi kita dah pergi ambil kat kedai. Hello, I'm Airbnb. I'm supposed to show you this. You have card? Yes. You parking polo, Yes, it's over. Okay. Okay. Welcome. Okay. Wow, macam sibuk je. Level 4. Nak kereta? Level. Kita? Kita kena pilih level. Okay, dah sampai. Kita nak cari rumah dulu. Lepas tu kita turun balik ambil bag. So, jomlah kita. So, sekarang ni cuti di Pabali. So, kita datang ke Johor Malawat ada. So, tadi betul lah daripada Cyberjaya pukul 10 lah keluar dari Cyberjaya tu. Lepas tu kereta banyak juga tapi tak jam. Lepas tu jalan sampai UiTM Pasir Gudang pukul 5 lebih. Lepas tu daripada UiTM nak datang sini dalam berapa jam? Setengah jam, 45 minit lah. Kita naik tingkat 41. Paling tinggi. Tingkat 41. Kenapa tinggi sangat? Kenapa tinggi sangat? Sebab kita nak duduk penthouse. Dia tak ada tingkat dah atas kita. Tu last sekali. Ingat nak pergi tempat yang sightseeing kat atas bangunan tu, tapi tempat tu pun 30 tingkat lebih je. Kat sini lagi tinggi. Assalamualaikum. Oh, macam ni je. Ada masuk-masuk terus macam ni. Dia 2 bilik je kat sini. Ni sofa bed. So, boleh on terus. Jom tengok. Ada sofa bed. Ish. Ni ruang tamu. Kenapa ada tidur kat sofa lagi? What is this? Okay, kipas dengan aircon. Ni bilik 1. Oh, dia ada tempat letak barang tu. Dia ada macam ada tempat duduk macam tu. Aircon? Buka aircon. Aircon. Okay. Okay, ni bilik number 2 lah. Sebab dia 2 bilik je. Walaupun kita ambil untuk 5 orang kan, tapi dia 2 bilik je. Ni sofa bed lah. Oh. Wow. Cantiknya. Wow, sayur. Takkan penthouse ni ada 2 tingkat ke 1 tingkat je? Wah.
cantik. Tu dia punya swimming pool. Nampak tak swimming pool? Nanti kita check out. Okay, ada TV. Tempat makan. Dapur. Peti ais. Peti ais. Mesin basuh. Mesin basuh ni apa? Basuh baju saja, dia tak boleh. Dia tak ada kering. Dia basuh je. And then boleh masak kalau nak masak. Okay, ni ada microwave. Bilik satu lagi ni master bed. Tengok bilik dulu. Duduk. Okay, ni bilik. Ada closet. Okay, ada closet. Ada extra pillow. Lagi ada apa lagi? Ni je dah. Extra pillow. Okay, ada towel. Dan dia punya view lah. Kat situ rumah orang lain. Kan? Rumah orang lain kan? Tapi tinggi lah. First time lah duduk penthouse. Wow. Ni apa ni? Tempat baring ke? Tempat baring. Tempat duduk. Buka aircon. Sekejap lagi turun balik angkat beg, lepas tu berehat. Ya, ni lah view daripada tingkat 41. So boleh nampak Singapore daripada sini. Kat situ nampak Singapore. Tu dia. Tapi tak sampai lagi Singapore, nampak je. Tingkat 41. Gitu kan. Ya, night view from JB Nangga Bay. Ni kat bawah dia. Sekarang kita tengah nak cari makan. Jalan-jalan kat bawah. Ni ada punya tempat makan ni apa? Kedai Mama. Ni kedai apa ya? Sampai balik. CNG. Mama. Ada banyak kedai makan lah sini. Nak masak. Nak masak-masak. Yang tak berabuk boleh tak? Tempat tak berabuk. Tak ada asap. Tak ada sikit. Sebab dia penat nak makan, lepas tu naik atas. Just walk, tengok yang mana nak rasa macam boleh makan lah. Okey, terima kasih. Okey, kejap nak tengok menu. Boleh. Buat video. Okey, kita masuk kedai ni. Kau nampak kedai ni macam okey sikit lah. Kena dengan selera Mr. CNJ Cafe. So macam biasa ni goreng-goreng. Macam tom yum. Kedai tom yum kan. Menu dia okey lah. Yang dia normal. Taklah nanti nak kena fikir nak makan apa. Sebab tengah lapar kan sekarang. Okey, dah siap makan. Tadi kelaparan, lepas tu terus makan. Tak ambil gambar, just ambil gambar untuk review Google je. Ramai orang. What are you doing? Go. Ada dia nak air. Aiskrim ke nak? Makan esok lah, bukan nak makan sekarang. Botol besar. Ambil je lah botol besar, tak apa. Botol besar gila. Ada kedai mamak.
Satu cukup ke? Apa tu? Halal ke tu? Jom. Panas dalam. Oh, sini sebagai Bellevue. Sejujurlah balik tidur. Okey, sekarang dah pagi. So kita nak tengok swimming pool. Sebab ada angin. Kita kat tepi laut kan. Windy lah sikit. Oh, ni tempat swimming pool tu. Tapi kenapa air dia macam kelabu. Swimming pool tingkat 6. Dia punya facilities. So jom tengok. Tinggi tempat ni. Ada 41 tingkat dah. Kita tengok penthouse tu besar. Kan? Kita tengok penthouse besar. Macam selalunya penthouse tu besar lah. Ada besar pada rumah lain. Tapi dia sama je kat sini. Harga dia RM600,000 kalau korang nak beli. Mana? And kids food that way. Tu ada study room, surau, badminton, yoga dance, tennis playground, kids room. I don't think that's a swimming pool. Because we're going to the swimming pool there. Swimming pool bukan berbentuk macam tu. Yeah, That one looks like pond. it is a swimming pool. Oh yeah, I forgot to tell teacher Hani I want to join tuition. Bila? Esok? Today. Oh my god. Kenapa tak bagi tahu? forgot. I was having fun here. Bagi tahu lah sekarang. Bagi message sekarang. So I need the tuition right now. Tak apalah, just tell her lah. Betul lah. Wah. Banyaknya rumah. Mama, look what we're playing. Apa tu? Oh, sini ada pond. Apa dia? Oh, ni dah kolamnya. Mana? Macam mana nak masuk? Tempat salin baju dia semua kat sana. Okay, itulah kolam dia kat situ tadi. Tapi tak ambil gambar lah sebab ada orang. Orang ingat kita skodeng ke pula kan. Nanti orang ingat kita skodeng. Orang tengah nak mandi kan. Macam tak elok lah kita nak ambil gambar orang tengah mandi. So kita ambil gambar sendiri je lah. Okay, sekarang kita nak pergi breakfast. Jom. Okay, so kita dah sampai dekat tempat tadi. Kolam tadi. Lepas tu ada tempat main. Apa ni? Tenis. Tu ada playground. Macam ni je lah. Laki aku nak pergi mana? Aku nak makan ni. Okay. Ni badminton court. So hari ni plan kami duduk jalan-jalan kat sini je. Sebab tak harap nak jalan. Jadi aku nak pergi zoo. Tapi dia orang semua ni tak nak pergi zoo. So duduk sini je lah. So kita nak pergi mamak je lah. Macam normal. Jom makan stigmat. Okay, sekarang kita jalan lagi. Sebab kat hujung ni ada beach. Tu ada playground Aisyah. Play Tu? playground. Wanna go? Look
so dirty. Okay. I want to look first. Later, there might be muntah. Lepas ya tak pergi main pasir kali ni sebab nanti kotor kereta. Kita tak nak kereta untuk main pasir. Ada beach. Ada apa ni? Marine Beach Cafe. Oh, malam-malam ada cafe kot. Dia dah jalan tadi. Oh, ni dah beachnya. Apa tu? Buat sand castle. Ni lah. Betul-betul. Hari tak lagi. Sister Beach. You are so making me overstimulated lah. Tak boleh mandi. Danger. Danger lah. Danger. Bukan danger. Mekul. Why don't they put J instead of T? Danger. Ni Swiss English lah, bukan Melayu. Suka hati dia orang nak hijau macam mana. Danger. Danger. No swimming. Nanti mati. No poopy. Dia tak gambar ni. Just a small dog. Asyik kat cute. Oh, let's go. Kita dah sampai dekat bahagian sini. Macam port. Tadi ada tempat beach lah untuk play. Main beach kan. Main pasir kan. So kalau ada anak kecil boleh lah main anjing. Main pantai. Tapi tak ada mandi pantai sini. Kotor. No firework. Serang oleh anjing. Kenapa Syah? Tapi anjing tu tak seram pun, dia nak main kan. Aisyah terkejut. Jomlah balik. Kata nak main playground. Jom. Aisyah terkejut. Sebab anjing papi pula. Anjing tadi macam nak main-main kan, datang tepi. So dia terkejut. Kalau anjing besar tu tak apa. Kalau anjing besar mantap lah. Mama, free hair tie. Mana? Yeah, free hair. Sat. Mak tanya ayah ni. Mak tanya ayah. Tu seberang sana tu Singapura. Terjakun sekejap aku. Okey, kita bagi Aisyah main jap. Sebab tadi Aisyah in shock. Aisyah terkejut dengan anjing. Kat sini banyak China kot. China people. Bagilah main Aisyah Anina. Tapi dah reput-reput dah. Dia tak ada maintenance kot. Kan? Careful lah Aisyah. Dia punya macam tempat pijat-pijat tu macam dah berlubang. Panas loh, tengok nak panas ni, nak main pula dah. Nak balik berak. Time ni dah nak berak. Kejap lah, nanti tadi kan Aisyah terkejut. Tu dah panjang dah. Nak duduk pun tak boleh sebab kotor. Kita dah siap dah bawa Aisyah mandi dekat pool petang ni. Okey. Pool dia besar. Air sejuk lah kan. Aisyah seorang je nak mandi. Yang lain tak nak mandi. Tapi bila tengok Aisyah mandi macam best lah pula kan. So esok kalau rajin kita turun mandi sebelum balik. Inilah tempat changing room dia. Bersih. Tu ada air panas. Okey. Ada apa kat dalam ni? Cari apa? Tak. Cari. Okay, Mary Brown. Lepas tu kalau tak ada tempat nak makan, kita makan Mary Brown.
apa? Oh, food court. So, ada Aeon. Aeon. Ni wayang lah ya. Oh, ada ni Cineplex. Oh, it's rice. Okay. Bell time Nanggabi. Lepas tu semua kedai tu macam tutup. Ni macam kedai main game kot. Kedai main game atau beli atau toys. Ni ada toy apa? Okay, let's go. Let's go buy toys. Makanlah dulu, lapar kan? Now? Yeah. Satu barang. Go. Okay. Apa tu? Alas kaki. Oh, blanket. Tu macam mana nak pula blanket? Ada tak? Wah, runaway kita banyak sekarang. Money. Nak buat apa? Wow. Tu siap punya duit. Duit Malaysia pun. Aisyah tak nak beli apa? Jom. Ni nak masuk kan kat sini? Oh, safe box. Ni lah, safe box. Let children form a good habit of saving money. Boleh. Ada orang Korea. Okay. Ada orang Korea. So, box. Ini jakun lah. Kat Cyberjaya pun banyak Korean. Ni flute. Jom lah balik. At home bisa flute tak? Flute ada kat tempat mama. Tak nak dah beli flute. Takkan nak beli kot. Macam tak ada Mr. Dollar kat sana. Kat Dipas pun ada. Jom. Oh. Anti-stress. Oh. What's that? Slime. Water slime? Oh, water slime. Is it water? Dia tak cakap pun water ke apa. Water slime kot. Jom, nak ke? Okey, jom. Bayar. Cantik lah dia punya decoration kat atas ni. Macam semua decoration. It's statue. Oh, ni tempat budak-budak main. Tapi dah tutup kot. Kenapa dia tutup awal? Ke dah tutup? Okey, so kita dah sampai ke depan balik. Ni makan kat serai ni. Halal tak? Mana? Tu. Dah halalun. Tak mana? I know why So, tanya lagi. everything. Oh, halal. I know why everything is Okay. closing. Mak, What? I know why everything is depan, closing. Huh? Shh. I know why everything is closing. Why? It's because Chinese people usually eat at 6 p.m. Ya ke? Tak tahu pun. 6 to 7 p.m. Okey tak menu dia? Okey tak? Oh. Okey lah, tapi mahal sikit. Okey, jom kita makan kat sini. Alah, duduk tak? Ambil gambar. Nak gambar?
Okay, restoran ni halal. So, Tepat. kita makan kat restoran ni. So, that's all video kali ni. Harap kawan-kawan semua enjoy watching this video. Okay, nanti kalau pergi zoo aku buat video lagi. Bye. Assalamualaikum. Nah, Mama. Dia suruh letak resto. Okay.